Ada orang tanya, apa yang kerajaan negeri Kelantan buat kepada negeri dan juga rakyat bermula daripada tahun 1990 sampai pada tahun ini, sampai pada hari ini. Kalau kita nak senarai, ini terlalu banyak perubahan-perubahan yang telah dimulakan oleh almarhum Tok Guni Aziz sampailah pada Menteri Besar Kelantan yang ada pada hari ini. Bahkan ada yang menyebut seolah-olah kerajaan negeri tidak ada apa-apa pembangunan, tidak ada apa-apa program untuk pembangunan negeri dan juga rakyat, dan memberikan satu naratif bahawa kerajaan negeri Kelantan gagal dalam membangunkan negeri dan juga rakyat. Sebagai contoh, kita lihat pada tahun-tahun pertama almarhum Tok Guni Aziz dan kerajaan Kelantan pada masa itu melakukan iaitu perkara yang berkaitan dengan hukum, dengan syarak, berkaitan dengan agama, ialah antaranya membuat transformasi kewangan, duit ataupun sumber kewangan kerajaan negeri Kelantan yang disimpan dalam bank berasaskan riba dikeluarkan kepada bank berasaskan Islam, mengawal penjualan arak secara tertutup hanya kepada orang bukan Islam, penutupan premis judi, kemudian kempen menutup aurat. Pada masa itu juga kerajaan negeri Kelantan telah pun mengisytiharkan cuti 2 hari seminggu, iaitu pada hari Jumaat dijadikan hari ilmu dan hari Sabtu adalah hari keluarga. Selain daripada itu, kalau kita tengok lagi tawaran kebajikan melalui skim-skim yang terlalu banyak, bagaimana kerajaan negeri Kelantan menjaga rakyatnya bermula daripada lahir sehingga mereka meninggal dunia. Adanya skim Cakna Aulad, skim Cakna Suri, skim Al-It'am, ini sumbangan beras yang diberikan setiap don secara bulanan kepada penerima-penerima. Skim Gerbang Az-Ziwaj untuk anak muda yang baru berkahwin, skim Manfaat Armalah, skim bantuan pesakit kanser payudara, skim Khairat Kifalah, bantuan rumah du'afa, dan juga kita ada iaitu pelbagai tawaran dan skim mikrokredit kepada usahawan belia, usahawan wanita, usahawan tani, sumbangan input pertanian, insentif gig ekonomi. Dan terbaru pada tahun 2024, bagaimana kerajaan negeri menawarkan pusat tuition rakyat sejahtera yang dinamakan TRS secara percuma kepada calon-calon sijil pendidikan Malaysia SPM di semua 45 don. Dan kemudiannya YIK, Yayasan Islam Kelantan, perkenalkan lagi e-tuition juga secara percuma kepada semua calon-calon SPM di bawah sekolah Yayasan Islam Kelantan. Semua agenda pembangunan tawaran ini tidak disyaratkan kepada mana-mana parti politik sahaja, tidak, bahkan kepada sekalian dan seluruh rakyat di negeri Kelantan ini. Dengan menyebut beberapa contoh yang lain, ialah kita tidak boleh untuk kita tidak ambil bahagian bidang sukan kerana ia terlalu dekat dengan golongan orang muda, iaitu Liga Elite Don, satu inisiatif pengembangan bakat bola sepak bermula di akar umbi di peringkat Dewan Undangan Negeri. Sebagai contoh, Ahmad Shihan Hazmi bin Muhammad dari Don Salo kini bersama pasukan Negeri Sembilan, JDT dan skuad kebangsaan Malaysia. Yang kedua, kita ada Muhammad Fikri bin Cik Soh dari Don Kijang yang mewakili Kedah, KDN, dan sekarang Kelantan The Red Warriors KTRW. Muhammad Hakimi bin Abdullah dari Don Meranti bermain untuk Kelantan, Terengganu dan KDN, kini bersama dengan Negeri Sembilan FC. Nik Akif Syahiran bin Nikmat Don Mengkebang pernah mewakili Kelantan, Terengganu, KUFC dan Pulau Pinang, kini bermain bersama Immigration FC. Fakhrul bin Cik Ramli dari Dun Kemuning, pemain Kelantan Darun Naim WTS FC. Muhammad Khalaif bin Muhammad Naskam dari Dun Panco, mewakili Kelantan dan Terengganu. Muhammad Khairul Rizam bin Cik Soh dari Dun Panco, pernah mewakili bersama Kelantan, UITM, KUFC dan WTS FC, serta Faizwan Abdullah Dun Kijang, pernah bersama dengan Perlis dan sekarang bersama dengan WTS FC. Bahkan banyak lagi produk-produk lain yang kerajaan negeri Kelantan bangunkan, termasuk ialah Pusat Pembangunan Wanita Kelantan PPWK dan Darul Niswah yang tersusun yang berada di setiap Dewan Undangan Negeri. Bahkan juga iaitulah kaum orang asal juga tidak ketinggalan dalam pembangunan yang diberikan oleh kerajaan negeri Kelantan. Hari ini Kelantan begitu komited untuk menjayakan
dan menjadikan Kelantan sebagai jelapang makanan negara, dan projek solar terapung Danau Tok Uban di Pasir Mas merupakan loji solar terapung terbesar di Malaysia. Kelantan sebagai kilang pembangunan insan telah mengeluarkan seramai 5,370 hafiz semenjak daripada tahun 1996 sehingga tahun 2024. Ini bermakna banyak program pembangunan yang telah dilakukan oleh Kerajaan Negeri Kelantan untuk kebaikan rakyat dan negeri Kelantan. Cuma oleh kerana mereka melihat dengan mata lalat, lalu mereka tidak nampak apa yang telah dibuat. Ada orang cuba menafikan, nafikanlah apa yang telah dibuat, tetapi mesti berlapang dada untuk menerima hakikat yang sebenar dengan menafikan bahawa seolah tidak ada langsung pembangunan yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Kelantan adalah sesuatu perkara yang tidak boleh diterima sama sekali. Bahkan kita menerima secara terbuka jika ada kritikan dan juga pandangan-pandangan yang bernas dari rakyat dan pelbagai pihak untuk kita meningkatkan lagi ke arah pembangunan bagi negeri dan rakyat Kelantan. Kesimpulan, nilai dan timbanglah dari perspektif yang adil, neraca yang saksama, bukan dari kesumat benci yang sentiasa ada dalam mereka yang tidak berpuas hati terhadap apa yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Kelantan.